sahabat-sahabat dakwah selalu pembicaraan mereka ni iman amal, iman amal. Dia ceramah pun dia kata ada majlis iman amal. Sebenarnya apa tu iman amal, sahabat-sahabat sekalian? Dia teras pada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah sebenarnya kalimah iman. Kalimah Muhammad Rasulullah adalah kalimah amal. Dan iman adalah perkara yang sangat penting, yang mana mula-mula nanti akan ditanya dalam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Yang dikatakan kalau siapa yang berjaya dalam kubur maka akan berjaya pada persinggahan yang seterusnya. Siapa yang gagal dalam kubur akan gagal bagi persinggahan yang seterusnya. Dan amal pula adalah perkara yang akan ditanya di padang mahsyar, dan amal pertama yang akan ditanya oleh solah adalah solah. Kalau solah diterima, maka semua amal yang lain akan diterima. Kalau solah ditolak, maka semua amal lain ditolak. Maka sebab itulah iman dan amal adalah perkara yang sangat penting yang kita kena usahakan, dan inilah perkara yang selalu sahabat-sahabat dakwah kita akan tekankan.